Apa awak nak buat ni? Jangan apa-apa ke saya. Saya masih tuna lagi. Oi, projek dah start. Weh, jom lah. Cepat lah. Jom. 12 ke. Jangan pergi. Jangan. Tolong jangan. Tolong. Siapa ni? Tak ada ke? Weh, tolong aku. Tolong aku kejap. Tolong lah. Jangan pergi situ. Apa pula aku kau lah. Kau lah. Apa kau lah? Kau pada sudah pergi lah. Aduh. Allah. Kau lah. Lagi sekali kau buat macam ni aku. Kau nampak ni? Dan aku tak tahan nak kencing lah. Kau kencing je kat situ. Tak nak. Dan aku pun nak tekan. Jom lah. Woi, tikus woi. Alamak, dah lah aku takut tikus. Abang Azli tak ada apa-apa. Apa hal ni? Sakit ke? Rumah hantu ni memang untuk orang yang kuat semangat saja. Kalau cik adik takut,
Lain kali sajalah abang temankan. Wei, apa hang dah buat dengan dorang awek tadi? Aku tengok lari macam awak saya ambil aja. Hang tengok macam mana senyambek. Hang pun sama terkejut. Mana tidak? Sekali dia tengok ke tarik. Apa lagi? Kena kabut dia lagi. Hanya main sini buat apa? Hang punya tugas jaga tiket. Alamak, dah tak ada orang lah. Tak ada orang. Itulah problem sekarang, Lan. Kita cari makan pun agak ujung minggu je, Lan. Itu pun bukan ada orang nak masuk rumah puaka kita ni. Miss suruh kita. Woi, keluar! Hei, Tazam Melayan mana pulak mekik? Hei, aku pergi dulu. Pergi. Jaga kau. Pagi, Kang. Bang, bukan hantu ni. Cik Ridwan ni nak masuk lagi ke? Kau panggil kemari hantu-hantu tu mari sini. Apa hal ni? Akulah patah-patahkan jari dia. Amboi, sampai nak memata-mata. Ilmu tu dah cukup ke? Kau nampak ni? Pergi, bang. Okey. Kau pernah tengok bulu orang pun suka belakang? Tak. Wait! Tolong! Tolong aku, wait! Bang, ni lah bang hantu tu. Yang tanya berapa tadi? Ni. Tengok tangan kau. Dia lah, wait! Aku. Tu. Tengok tangan kau. Gila kanan. Ya. Pukul dia, bang. Bagi dia. Ayah, apa gaduh-gaduh? Jangan gaduh. Ini apa hal? Awak siapa? Saya ini Panpemnya, Toke. Tengok Nak tu. kata Cina bukan Cina. Nak kata mamak bukan mamak. Saya punya apa? Cina. Saya punya mak, Combi Pinang. Awak punya budak sudah banyak kurang ajar tahu. Dalam rumah hantu tadi, dia raba-raba orang ambil kesempatan. Baik, apa pasal lu labah sama dia? Hei, bukannya raba aku. Ini Inilah. Oh, ya. Tabah. Kasih lepas saya punya budak. Tolong. Lain kali kalau aku dengar kau buat kerja lagi macam ni, siap kau. Tak apa, biar kalian tidak lah bikin lagi. Sekarang, lu bawa lu punya anak, main apa suka. Anak, ini dua-dua isteri aku tahu. Aku ada dua lagi kotak kahwin 4 tahu. Sayang, mari kita balik. Apa? Dalam tu kan gelap. Mana saya tahu saya terkabur orang? Patutlah tangan saya terasa lembik aja. Luar, betul-betul mau kasih wang punya ini Panpem rugi tau. Apa pula? Fanfare ni tak dapat sambutan bukan salah kami. Ini macam kalau selalu wah boleh bengkak lu tahu. Saya. Pasal tiba-tiba naik angin dekat kita apa ni? Entah. Hei, jari yang okey ke? Okey. Hang apa tahu mana? Aku dah boring lah kerja macam ni. Sampai bila kita nak jadi penunggu setia rumah tu Lan? Sampai kita dipanggil jadi penunggu rumah kubur mau? Lan, kau jangan nak merepek. Malam ni malam Jumaat. Kalau hang nak suruh kerja, hang nak pilih kerja macam mana? Aku nak jadi bos. Bukan bos macam Apek tu. Itu bos tak sekolah punya. Oi! Gila kau? Kalau kena mata macam mana? Alah, sudahlah tu. Faham-faham sikitlah dengan dia. Bukannya kena pun. Geramnya aku. Siti nak kena kat mata. Kalau kena buta. Ingat botak. Adik tak boleh marah abang. Dahaka nama dia. Sudahlah. Mak sini. Apalah hang ni? Orang kulit ni. Duduk, oi. Betul. Abang mau balik? Aduh. Nak pergi. Lari pula dia. Betul. Tak ada apa-apa. Sikit je ni. Sorry bang, sorry. Apa ni? Sudahlah tu. Bagi balik episod dia. Tak boleh. Nanti habis orang kat rumah ni, mata kena tembak. Habis semuanya mata lebam-lebam. Hei, hang juga nak beli pistol tu. Tak adalah.
Abang Zida dah. Takkan nak biarkan dia nangis macam ni? Pistol dah tak ada. Nah, ni pen. Abang nak conteng kat mana-mana, abang punya pasal. Pergi masuk dalam. Tak apa. Pergi main kat dalam. Padam ke hang? Hang tak bagi dia main pistol, Hapi bagi dia main pen pula. Nanti habis satu rumah kena conteng. Ni sihir ni. Ini bukannya sihir. Inilah yang dinamakan magic pen ajaib. Aku beli pen ni dekat kedai magic di bandar. Dakwatnya tidak meninggalkan kesan langsung dan cepat kering dan gaib. Dan abang aku boleh conteng mana-mana yang dia suka. Betul. Minta maaf ya. Wahid, betul balik dulu ya. Dah balik dah? Betul. Terima kasihlah kerana tolong jagakan Abang Azli untuk saya. Bye-bye. Allah.